Saifuddin salah pilih lawan kali ni. Dia mau tembak orang tapi dia pula kena tembak. Apa yang Pudin ni kena tembak? Mari sini, aku ceritakan satu persatu. Dalam siri soalan untuk Pudin, MB Sanusi tanya soalan ketiga untuk Saifuddin. Soalan ni berkenaan dengan projek 99 East Langkawi. Projek ni dilaksanakan pada tahun 2007, waktu Mahathir Khalid jadi MB Kedah. Projek ni dikatakan bernilai 1.4 bilion yang merugikan kerajaan dalam pelbagai aspek. Menurut MB Sanusi, kerajaan terpaksa bagi tanah milik kerajaan dan tanah bukan milik kerajaan seperti tanah hutan simpan, tanah permodalan Kedah Berhad, tanah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan tanah Majlis Perbandaran Langkawi Bandar Pelancongan untuk projek ini. Kerajaan juga terpaksa cari tanah lain untuk sweeping Sekatan Reserve Melayu. Kerajaan PH waktu jadi kerajaan pada tahun 2018 sampai 2020 kata sudah ada penyelesaian, tapi tidak akan selesai melainkan kerajaan terpaksa tanggung kerugian yang ratusan juta. Baru satu soalan dia tidak dapat jawab, tiba-tiba cari pasal lagi. Baru-baru ini Saifuddin kempen di Langkawi guna agensi kerajaan iaitu Jabatan Immigration. Saifuddin check in 15 hotel guna bajet jabatan kerajaan. Benda ni jelas salah sebab guna jentera kerajaan untuk berkempen. Apa jenis tata kelola yang diguna oleh kerajaan Madani ni? Ni baru sikit pendedahan yang dibuat oleh MB Sanusi. Banyak lagi akan didedahkan. Benda ni sebenarnya tidak pelik memandangkan kerajaan Madani sekarang tak ubah pun seperti sarang penyamun dan perompak dengan pelbagai kesalahan pecah amanah, rasuah, pengubahan wang haram. Pudin, jawablah Pudin.